pula. Wah. Mari, mau lawan? Kasih goreng, baru tu. Selamat. Terima kasih, Uncle Mutu. Angsa saja apa mau takut. Mana ada. Lu lagi kacau. Sedapnya. Atuk, Wah. belajar ABCD. Mutu. Siap? Makan. Wah, seronok eh? Aku rasa nak belilah tanah belakang rumah aku tu. Wah, banyak duit tu dalang. Beli tu tanah apa buat? Nak buat rumah untuk anak aku. Dia lah yang bayar nanti. Aku mana ada duit. Ha, bagus. Belilah. Banyak untung oh. Masalahnya, aku tak tahu itu tanah siapa. Haiya, cari dekat itu pejabat tanah loh. Mesti jumpa punya. Saleh! Apa? Hish. Sudah siap? Ha. Nak apa? Besok kau pergi pejabat tanah. Carikan aku. Ini mesti nak suruh cek nama tuan tanah, kan? Tak nak lah. Tak baiklah abang ni. Atuk suruh pergi cari je lah. Betul. Kesian Atuk. Sibuk lah. Pandai cucu aku. Leceh lah. Kena tunggu lama sangat. Haiya, apa susah? Lu kasihlah itu. Duit. Ha, betul. Baru kerja boleh cepat jalan mah. Jangan tu. Itu rasuah. Nanti Atuk kena tangkap, masuk penjara. Rasuah tu salah. Korang tahu ke apa tu rasuah? Tahu? Kasih duit pada orang. Ramai kena tangkap. Semua pasal rasuah. Pandai cucu atuk. Dengar tu Saleh. Atong. Budak-budak pun tahu rasuah tu salah. Malulah sikit. Upin, Ipin. Rasuah tu bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Semua tu rasuah. Faham? Faham. Dengar tu Abang Salih. Yelah. Saya pulang saja. Besar. Aku tahu. Lagi besar. Mai. Ada apa? Mai. Kau mandi sungai ya? Lagi tahu mak kau. Mana ada? Aku pergi pancing ikan je. Pancing ikan mana ada basah kuyup macam ni? Joran pun tak ada. Tak baik tipu.
Tuhan marah. Yelah. Aku mandi sungai. Jangan bagi tahu mak aku tau. Nah, ayam goreng. Ingat ya, jangan bagi tahu. Ayam goreng. Tak boleh. Ini rasuah. Rasuah? Ish, mana ada? Ini ayam lah. Bukan rasuah. Bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Duit. Atuk kata duit je. Lah, ini ayam. Terima kasih, Mak Il. Sama-sama. Untuk aku? Kongsilah. Hai, saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Betul. Ini kisah kami sama. Hai. Perangi rasuah. Bahagian 2. Aku tak rasa perangi tadi. Nanti kita boleh buat. Balik pun. Meh makan kuih. Tak nak, dah kenyang. Makan ayam goreng. Mak Il bagi percuma. Mak Il bagi percuma? Biar betul. Betul. Tapi, kita orang tak boleh bagi tahu mak dia yang dia mandi sungai. Makan rasuah. Tak adalah. Kita orang makan ayam je. Oh, loya buruk ya. Kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Kita orang makan ayam. Apa hal ni? Budak-budak ni, kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Marah dia orang apa? Mana ada? Cuba cerita. Macam tu lah ceritanya. Tak salah kan, Opa? Salah. Dengar tu. Nanti akak laporkan pada SPRM biar korang kena tangkap masuk penjara. Opa, tengok Akak. Mana kita orang tahu ambil ayam goreng perasuah? Akak tahu nak marah je. Dengar ni. Kalau kita ambil atau beri sesuatu dengan adanya tujuan tertentu, rasuah lah tu. Ayam goreng pun? Tak kira lah dalam bentuk duit ataupun barangan. Faham? Faham, Opa. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri saya, Upin dan Ipin. Di sebelah kanan saya, Jaji dan Mail. Mula! Yeay! Ya! Jaji, tengok, kita menang. Yeay, kami menang. Pemenangnya Upin dan Ipin. Kamu menang. Mana boleh? Kita orang yang menang. Itu pun dah nampak ke? Ya, Kak. Ya lo.
Sama saja, Ma. Kau tak nampak ke, Meme? Macam mana kamu kira, Meme? Kamu kira dah sendiri. Saya tak mau jadi pengadil lagi. Siapa dia kamu jadi pengadil? Manis sini. Kalau dia jadi pengadil, senang sikit. Kawan-kawan! Hah? Kenapa ni, Gigi? Daddy Ihsan kena tangkap. Hah? Kenapa? Cuba cerita. Dengar macam salah punya kuasa. Tuntutan palsu. Itulah. Berat ni. Itu kesalahan rasuah. Haiya. Kasihan Ihsan. Mesti dia sangat sedih. Belum tentu dia bersalah. Biasanya, orang tu akan disoal siasat dulu. Macam mana polis tahu Daddy Ihsan makan rasuah? Bukan polis yang tangkap. Tapi SPRM. 2, 3, apa itu SPRM? SPRM tu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ya, Kak? Pandainya kau, Mail. Mana tahu? Aku baca ni tadi. SPRM tak sama dengan polis ke tu? Tak sama. SPRM hanya tangkap orang atas kesalahan rasuah atau salah guna kuasa. Jadi, kalau kita tahu sesiapa yang melakukan rasuah, terus laporkan kepada SPRM. Pandai. Tapi, kalau salah lapor, macam mana? Nanti kau lah yang kena tangkap. Adalah. Tapi biarlah ada bukti yang kukuh sebelum buat laporan. Jangan suka-suka je. Nanti anaya orang. Macam mana SPRM tahu Daddy Ihsan makan rasuah? Adalah yang melaporkan pada SPRM. Tak baik orang tu. Baiklah tu. Kan Atuk dah kata, kita kena laporkan kesalahan rasuah. Kalau tidak, macam mana nak hapuskan rasuah? Kawan-kawan! Ihsan! Bahagian 3. Kawan-kawan! Ihsan? Cepatlah, mari main. Tak sabar nak jumpa raket baru ni. Kenapa ni? Bukan Daddy kau kena tangkap. Siapa yang cakap? Betul lah. Aku nampak orang SPRM tangkap Daddy kau. Daddy aku pemberi maklumat. Bukan kena tangkap. Daddy kau beri maklumat apa? Maklumat pasal... Nyap pakai. Tiba-tiba SPRM serbu diorang. Semua kena tangkap. Kenapa? Diorang jual minyak je. Betul-betul. Tak salah kan? Jual minyak tak salah. Tapi menyeleweng minyak bersubsidi tu yang salah. Mereka ni mesti dilindungi oleh pihak berkuasa yang tak jujur. Sebab itulah SPRM tangkap mereka. Memang patut pun. Merugikan negara dan rakyat. Memang sebab tu Daddy aku bagi tahu SPRM dengan segera. 2, 3 kilo. Daddy Ihsan jadi hero. Berani betul Daddy kau. Terima kasih. Ya loh, Daddy Ihsan sangat berani. Dia tak takut pun.
Apa nak takut? Memberi maklumat dilindungi. Lagipun, SPRM bekerja dengan bebas, telus dan profesional. Kita mesti perangi rasuah. Saya sombong. Betul-betul. Jaga-jaga, Upin. Satu, dua, tiga. Tangkap! Kejar! Jangan bagi lepas! Dah terlepas. Penat je kejar. Lori apa tu? Tak pernah nampak pun. Mari kita ikut. Ni semua minyak dia. Nah, Uncle Atom bagi rasuah. Ini salah. Kena beritahu Atom. terima kasih ya. Atom! Kenapa? Atom, kita orang nak melaporkan jenayah rasuah. Bagus. Laporkan pada SPRM. Tapi, kita orang kecil lagi. Kita orang lapor pada Atuk je lah. Boleh kan? Yalah. Nak laporkan boleh. Tapi mesti ada maklumatnya. Tahu siapa yang terlibat? Tahu. Uncle Atom. Ha? Kau biar betul. Betul. Tahu tarikh, masa dan di mana tempat rasuah tu berlaku? Tahu. Hari ni. Petang tadi di ladang Uncle Atom. Dia orang tahu. Macam betul ni. Apa tujuan rasuah tu diberikan? Untuk... yang macam Daddy Hazel punya cerita tu. Minyak-minyak. Atong bagi rasuah dalam bentuk apa? Tahu berapa nilainya? Dia bagi duit. Banyak. Ada orang lain yang tahu atau nampak hal ni? Ada? Ada bukti atau maklumat lain yang boleh kita guna untuk buat laporan? Tok Dalang, apa khabar? Uncle Atom lah. Khabar baik. Panjang umur kau, Atong. Ini minyak yang aku suruh beli hari tu ya. Nah, ini lu punya. Ini baki ya. Inilah dia tu. Bukti. Uncle bagi duit untuk benda ni. Rasuah. Ini satu jenayah. Salah di sisi undang-undang Malaysia. Betul. Wah, lu banyak pandai ni ya budak ha. Bagus. Tapi ini ya, Uncle beli mah. Bukanlah suah. Lain kali jangan suka-suka cakap. Kalau kau tak tahu hal sebenar. Nasib baik Uncle Atom tak marah. Dia puji lagi. Sayang Uncle Atom. Eloklah korang budak-budak tahu pasal rasuah. Ambil rasuah tu haram. Mana boleh kita guna duit haram untuk sara keluarga? Tak berkat. Berdosa. Pandai cucu opah.
Tengok. Ihsan, bangun Ihsan. Cikgu datang. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Semua duduk. Murid-murid, ada sesuatu yang cikgu nak katakan. Apa dia? Shh. Mulai minggu depan, kamu akan dapat cikgu baru. Cikgu baru? Ya, betul. Siapa itu? Kenapa? Diam semua, bawa tenang. Dengar sini. Cikgu nak sambung belajar di Kuala Lumpur. Cikgu dah jadi cikgu pun nak kena belajar lagi. Cikgu kan dah pandai. Tak payahlah belajar. Betul. Jauh pula tu. 2, 3 cabut gigi. Cikgu tak sayang kita lagi. Cikgu ni. Bukan cikgu tak sayang. Cikgu nak sambung belajar untuk menambah ilmu. Cikgu belajar sekolah mana? Bukan sekolah, tapi universiti. Saya tahu. Menara. Gajah! Apa ni, Ihsan? Salah. Betul lah. Murid-murid tak ingat ke nasihat Tun hari tu? Silalah masuk. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Murid-murid, inilah Tun Dr. Siti Asmah. Kenal tak? Kenal. Selamat pagi, Tun. Selamat pagi anak-anak semua. Ceria betul pagi ini. Tu nak tanya, apa cita-cita kamu semua? Tun, cita-cita saya nak jadi chef. Tun, saya mau jadi wartawan. Usahawan yang berjaya. Saya mau jadi cikgu. Tun, saya nak jadi juru animasi. Murid-murid, Tun lagi suka kalau kamu semua panggil dia Tok. Tu, kita orang nak jadi angkasawan. Bagus. Kalau nak capai cita-cita tu semua, kita kenalah belajar bersungguh-sungguh hingga ke Menara Gading. Menara Gading? Gading gajah kah? Tak, maksudnya hingga ke universiti. Jadi, masa belajar, kena ada disiplin. Dengar cakap cikgu. Baik. Dengar tu, Mak El. Bila dah berjaya nanti, kita jangan lupa berterima kasih kepada ibu bapa dan guru yang dah mengajar kita. Sebab tanpa mereka, tak mungkin kita akan berjaya, kan? Betul. Faham semua? Faham! Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tun, mari. Tok nak balik lah. Tak nak balik. Tu, nak salam? Boleh. Nak cium pun boleh. Jom. Cepat. Tok, saya nak juga, Tok. Aku pun nak juga. Tu, Saya pun mau salam. Saya, Tok. Terima kasih, Tok. Tepi. Jangan lupa kita orang, Tok. ambil gambar banyak-banyak. Tok datang lagi tak nanti. Datang lagi, Tok. Seronoklah Tok datang. Tok, ambil gambar, Tok. Janganlah anakku. Tak nampak lah. Okey, Tok. Sayang, Tok. Sebab itulah cikgu nak sambung belajar. Nak capai cita-cita. Macam ni lah. Dulu, cikgu memang nak jadi cikgu. Sekarang, cikgu nak jadi cikgu besar.
Cikgu besar. Senang je. Makan banyak-banyak. Tak payah belajar. Cikgu? Ish, jangan cakap macam tu. Tak baik. Kau lah ni busy. Nasib baik. Takut. Aku takut. Terima kasih, cikgu. Bahagian 2. Sunat lo semalam jalan sama cowok gue. Pura-pura deh. Berani-beraninya ngaku jadian sama Doni. Sedangkan Doni semua orang juga udah tahu dia punya gue. Enak aja, gak bisa, ini urusan gue. Pokoknya Doni punya gue. Gak ada, Doni itu punya gue. Ya, lapar, pergi makan. Bukan. Dah tu? Pergi mandi. Bukanlah, Opa. Dengarlah. Cikgu Jasmine nak pergi Kuala Lumpur. Biarlah. Alah, Opa ni. Cikgu Jasmine nak pergi belajar. Dia tak nak ajak kita orang dah. Itulah, nakal sangat. Cikgu pun lari. Lepas ni dapat cikgu garang, padan muka. Apalah, Kak. Orang tengah sedih ni. Opa tak sedih ke? Kenapa mesti sedih? Kan cikgu nak pergi belajar? Baguslah tu. Opa tak faham lah. Kita orang sayang Cikgu Jasmine. Dia baik. Dia ajak kita sampai pandai. Tak pernah marah. Bukan macam akak. Asyik-asyik marah. Macam serigala. Nanti dia tak ada, tak seronok. Macam mana ni, Opa? Tak nak pergi sekolah lah. Tak nak. Hai, jangan macam tu. Kita kalau betul sayangkan cikgu, tunjuklah yang kita hargai dia. Berterima kasih pada dia. Macam mana, Opa? Buatlah sesuatu. Pakat-pakat dengan kawan. Sedih aja tak guna. Akak pun pernah buat dulu. Masa cikgu akak pindah. Ya ke? Akak buat apa? Akak dengan kawan-kawan buat jamuan. Semua orang bawa makanan. Tapi esoknya, semua sakit perut. Mesti makanan akak. Ipin, kita nak bawa apa? Didi aku kata tak payah bawa apa-apa. Salam je. Lepas tu, cakap selamat berjaya. Dah. Sama macam bapa saya. Dia cakap cikgu selalu tukar-tukar juga. 2-3 cikgu pergi. 4-5 cikgu baru ganti. Mak aku kata, bawa je ayam goreng kat sekolah. Makan ramai-ramai. Kan senang. Wah, betul tu Main. Mesti cikgu suka. Tapi aku nak jual. RM2. Apalah Mail. Tak nak belilah. Takutnya Mail. Biasalah, aku jual. Tapi kan Opa kita kata, kalau sayang cikgu, kena buat sesuatu. Betul. Betul kata Opa. Kita buat hadiah lah. Saya suka. Kenapa kau nangis, Icat? Aku sayang sangat Cikgu Jasmine. Dialah yang ajak aku sama aku pandai baca. Aku sedih dia nak pergi. Tapi Jack, jangan sedih. Kita buat hadiah cikgu sama-sama Nanti cikgu akan ingat kau sampai bila-bila. Mari kita buat. Bolehlah. Mana dia orang ni? Upin, Ipin. Letak sini. Hadiah cikgu. Tengok. Cantik kan? Yeay. Baru cantik. Saya suka. Aku rasa tak cukup cantik. Baru betul. Cantik tak aku buat? Tak cantik lah.
Nanti mau bagi cikgu. Bila mau bagi? Cikgu Jasmine, cuba duduk. Simpan. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Duduk. Betul juga. Murid-murid, keluarkan buku matematik. Kita habiskan kerja semalam. Cikgu, janganlah pergi. Betul. Cikgu sayang kita kan? Tak payah pergi. Tak nak cikgu baru. Tak kenal. Hai, tak kenal maka tak cinta. Ingat tak hari pertama kamu masuk sekolah? Masa tu pun kamu tak kenal cikgu kan? Opah pergi dulu ya. Nanti balik dengan Kak Ros. Opah. Belajar rajin-rajin. Baik, Opah. Duduk. Okey, Mama. Bye-bye. Wah, muka sama lah. Terima kasih, cikgu. Bahagian 3. Mestilah kita orang kembar. Betul? Nama saya Upin. Betul-betul. Ini adik saya Ipin. Betul-betul. Hayya, banyak susah oh. Macam mana mau kenal? Oh, nama saya Mimi. Hai Mimi. Baiklah, diminta semua ibu bapa keluar ya. Kelas dah nak mula ni. Murid-murid, mari duduk sini dengan kawan-kawan. Daddy, tak nak sekolah. Nak balik rumah. Takut cikgu. Ni siapa? Ihsan. Oh, Ehsan. Marilah duduk dengan kawan-kawan. Ehsan kan berani? Daddy. Pergilah. Jom. Daddy. Duduk. Selamat pagi. Cikgu. Selamat datang murid-murid. Nama Cikgu Jasmine. Hari ni, Cikgu nak kamu semua tulis nama atas kad ni. Boleh? Tulis nama. Boleh, cikgu. Wah, cantiknya Mimi buat. Terima kasih, cikgu. Tulis betul-betul ya. Bukanlah kanak-kanak Raja. Upin, Ipin. Bagus. Pandai murid-murid cikgu. Dah siap semua? Dah, cikgu. Dah. Yang lain? Belum tahu tulis? Belum. Tak apa. Mari cikgu tolong. Kita mula dari sini, Siapa nama kamu? Nama saya Jarjit Singh. Jarjit. Cikgu! Basah! Ui, kenapa tu?
Mari, ikut cikgu. Jom. Ada. Cikgu ingat lagi. Cikgu, ni dari kami semua. Nah, pekatlah. Cantik tak? Cikgu suka. Kita orang buat ramai-ramai. Terima kasih murid-murid. Cikgu harap kamu semua belajar rajin-rajin sampai berjaya. Sampai ke universiti. Nanti cikgu rasa bangga. Sebab apa? Sebab yang berjaya semua murid-murid cikgu. Bangun! Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Dah lama cikgu ajar kita. Cikgu jangan lupa kita orang tau. Ijat? Ijat, jangan nangis. Nanti Ijat mesti jadi lelaki pandai, ya? Terima kasih, cikgu. Saya takkan lupakan cikgu. Siapa cikgu baru kita? Tak tahu? Oi, senyap, duduk. Kenapa? Alamak, ambillah kesan. Bangun! Selamat cikgu pagi besar. Selamat pagi cikgu besar. Duduk. Keluarkan buku matematik. Buat muka surat 10. Sekarang! Mana buku aku ni? 1, 2, 3. Siapa tu? Murid-murid, ini Cikgu Melati. Cikgu baru kamu. Selamat pagi semua.